Ni Abang Ji dekat Tokyo Auto Saloon. So kita ambil bus, kita pergi tour Tokyo Auto Saloon. Uish. Oh. Oi. Kita naik bus oh. S660 dia modify pergi NSX comel kecil. Ini lalu Malaysia Pump hilang. Ini tempat yang jual spoiler dengan spoiler. Ini tu V8 tapi exhaust ini kuat. Fender. Kita tengok Jimny yang 4 pintu dah siap modify. Ini besar tengok. Ini betul-betul Tokyo Auto Saloon dah. Ini hall nombor 1 saja. Ada hall 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9. Hari tu kita punya GTR dia ada Nakata sign dekat T-Spec kan. Ini owner dia. Guys, IS 300 yang facelift dan tengok GTR facelift besar sangat. Sekarang saya mau pergi cari Alpine punya bos. Bukan ini ya, ini ya. Ini yang hari tu kita beli F8 ni. Terus punya kuliner tu. Oh, Suzuki. Cantik oh, SF90XX. You asyik ambil perempuan aja. Sumpah. Tadi saya tengok ambil dia ni. Ini brand. Ini music dah keluar. Kan Mona Lisa kan. Sinilah Mona Lisa. 6 Cybertruck pun ada. Malaysia tak boleh lah. Ini Jimny jangan main-main. Cantik. Oh, kita boleh import Toyota Crown Estate 4 pintu. Oh, ini cantik. Oh, ini LC tau. Modified sampai macam ni. Ini Supra Mini ah. Jangan main-main oh. S660 modified juga oh. Sangat comel oh. Okay, ada no Autobus. Nampak ni. Nanti kita siap tengok sini. Kita mau pergi Autobus. Wah, FL5. Saya ada satu biji on the way balik Malaysia.